Hai, selamat datang. Pernah tak anda tertanya-tanya, macam mana kita boleh hasilkan elektrik daripada bahan-bahan kimia yang simple je? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar satu resipi rahsia untuk jana kuasa elektrik guna barang yang sangat asas. Jom kita mula. Inilah soalan cepu mas kita. Macam mana agaknya kan? Dengan hanya 2 keping logam dan sedikit cecair, kita boleh dapatkan arus elektrik. Bunyi macam mustahil sikit, tapi sebenarnya sains di sebalik semua ni sangat-sangat menarik. Jom kita siasat sama-sama. Baiklah, jom kita masuk ke dapur sains kita. Anggap je kita ni nak masak elektrik. Dan resepi utama kita hari ni adalah satu benda yang dipanggil sel kimia ringkas. Jadi, apa benda sel kimia ni sebenarnya? Senang cerita, ia macam satu alat kecil yang tukarkan tenaga kimia terus jadi tenaga elektrik. Kunci utama dalam resepi ni ada 2. Pertama, kita mesti guna 2 logam yang tak sama jenis, dan kedua, kita kena rendamkan logam tu dalam satu larutan khas yang kita panggil elektrolit. Inilah asasnya. Okey, jom kita tengok senarai bahan-bahan kita. Mudah sangat. Kita perlukan, macam saya cakap tadi, 2 keping logam yang berbeza. Lepas tu, 1 larutan elektrolit. Ni apa-apa cecair yang ada ion dan boleh alirkan elektrik. Kemudian, sikit wayar penyambung dan akhir sekali, 1 voltmeter. Yang ni untuk kita buktikan resepi kita ni menjadi ke tak. Okey, ini bahagian yang paling penting dalam resepi kita. Kita kena tentukan peranan untuk setiap logam tu. Siapa yang akan jadi penderma dan siapa yang akan jadi penerima. Macam mana nak tahu? Ada satu peraturan emas yang kita kena ikut. Dan inilah dia, rahsia resepi kita. Nilai keupayaan elektrod atau nama glamour dia, nilai E0. Cuba bayangkan nilai ni macam satu ukuran betapa bersemangatnya satu-satu logam tu nak lepaskan elektron dia. Setiap logam ada nilai semangat yang berbeza dan perbezaan inilah yang akan tentukan segalanya. Peraturan dia sangat-sangat mudah, ada 3 langkah je. Pertama, kita ambil nilai E0 untuk kedua-dua logam dan kita bandingkan. Kedua, logam mana yang nilainya lebih negatif, automatik dia akan jadi terminal negatif. Dan yang ketiga, datang itulah logam yang nilainya lebih positif akan jadi terminal positif. Simple kan? Nah, ini rumusan mudahnya. Terminal negatif yang nilai E darjah dia lebih rendah tu, dialah yang akan jadi penderma elektron. Manakala terminal positif yang nilai E darjah dia lebih tinggi, dia pula jadi penerima elektron. Ingat je konsep ni, penderma dan penerima. Inilah jantung kepada keseluruhan proses ni. Sekarang, apa kata kita zoom in sikit, kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dekat terminal penderma, iaitu terminal negatif. Di sinilah semua aksi bermula. Jadi, dekat terminal negatif ni, atom-atom logam tu memang tak sabar-sabar nak lepaskan elektron dia. Proses melepaskan atau kehilangan elektron ni, dalam bahasa kimia, kita panggil dia pengoksidaan. Logik dia macam ni, bila satu atom buang elektron yang bercas negatif, mestilah dia sendiri akan jadi bercas positif kan? Ion positif inilah yang akan larut dalam cecair elektrolit tu. Jadi, kalau anda nak ingat satu je perkara tentang terminal negatif, ingat ayat ni. Inilah tempat di mana elektron didermakan. Titik permulaan untuk perjalanan arus elektrik kita. Okey, elektron-elektron tadi dah pun didermakan. Tapi dia nak pergi mana? Elektron ni akan bergerak melalui wayar menuju ke destinasinya. Dan destinasi itu ialah terminal positif. Jom kita tengok pula apa yang jadi kat sana. Kalau tadi ada penderma, sekarang mestilah ada penerima. Elektron yang berjalan tadi akhirnya akan sampai ke terminal positif. Dekat sini, ion-ion positif yang memang dah ada dalam larutan elektrolit tu akan datang dekat kepingan logam ni untuk kutip atau terima elektron tersebut. Proses menerima elektron ni kita panggil penurunan. Ia adalah lawan kepada pengoksidaan tadi. Baiklah, kita dah tengok apa jadi di kedua-dua belah pihak. Sebelah sini, elektron didermakan. Sebelah sana pula, elektron diterima. Jadi, bila kita gabungkan kedua-dua aksi ni, sesuatu yang hebat akan terhasil.
Dan inilah dia hasilnya. Aliran elektron yang tak henti-henti dari terminal negatif bergerak melalui wayar sampailah ke terminal positif. Aliran inilah yang kita panggil arus elektrik. Jadi, resepi kita dah berjaya. Kita dah tukar tindak balas kimia kepada tenaga elektrik. Jom kita imbas balik resepi kita sekejap. Nombor 1, sediakan 2 logam berbeza dalam elektrolit. Nombor 2, logam yang lebih negatif akan menderma elektron dan jadi terminal negatif. Nombor 3, elektron tu akan diterima oleh ion dekat terminal positif. Dan akhir sekali, nombor 4, aliran elektron inilah yang menghasilkan arus elektrik. Kan senang je nak faham? Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi pasal perbezaan semangat atau nilai keupayaan elektrod, apa agaknya akan jadi kalau tak ada perbezaan langsung? Kalau kita guna 2 kepingan logam yang sama, contohnya zinc dengan zinc, adakah resepi kita ni akan menjadi? Cuba fikirkan. Terima kasih kerana sudi mendengar.